Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Ini college kita, college mendunia. Welcome back kepada lagi satu episod on Sembang Titan, satu inisiatif oleh projek Halaman Titan by KK13. Jadi saya Umar Hafizi, host anda pada episod ini, dan hari ini saya ada special guest untuk korang semua. Bukan co-host, special guest. So kita ada Jikdin. Hai. Boleh tak Jikdin perkenalkan diri? Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Angel. Tapi budak-budak UM semua dah panggil Jikden dah. So, Jikden tu mungkin siapa tak kenal tu. Jikden tu adalah gabungan dua nama. Haziq Daniel. So, the Zik dan Jikden macam tu lah. So, dapat daripada asrama lagi. Lepas tu kawan asrama ramai pula masuk UM ni. So, dia melekat waktu pasung tu. Dia macam, dia cerita lawak sikit. Cerita lawak tu macam masa tu budak pasung tanya, Jikden kenalkan diri, nama Daniel. Lepas tu semua macam, ada kawan Jikden juga panggil Haziq. So, ada satu kat Kuas tu masa tu, ada satu program. So, dia cakap kan, weh, nampak Daniel tak? Daniel mana kan? Oh, Haziq ke? Haziq mana? Oh, Jikden. So, macam, siapa Haziq? Siapa Jikden? So, macam, start tu Jikden macam, tak apa panggil Jikden je lah. Jikden je lah. Senang. Dia nama lagi famous daripada orang dia. Kadang-kadang orang tahu nama Jikden tapi tak tahu muka. So, itulah Jikden. Okay. So memang awal luck untuk ada seorang yang famous macam Jikden pada hari ini. So, apa topik sembang teori kita pada hari ini yang melibatkan Jikden? So, topik ni agak controversial. So, kita boleh buat dia headline kan. Worth it tak jadi PM? Worth it tak jadi PM? Itu nama topik sembang teori kita. Worth it tak? Worth it tak jadi PM. Okay. So, boleh Jikden ceritakan sikit background Jikden? Boleh. Okay. So, Jikden rasa insyaAllah Jikden pun paling layak untuk cerita bab PM ni sebab betul, sebab kita jemput. Jikden Alhamdulillah dapat jadi 3 kali jadi PM. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. 3 kali. Banyak betul 3 kali. Orang cakap tak move on lah. Kenapa sampai 3 kali Jikden jadi PM lah? Itu ada rahsia di sebab itu. Tapi first kita nak tahu ni, ada penonton ni tak tahu PM tu apa sih? Oh, ya, PM kan. Okay, so pada penonton luar sana, mungkin yang bukan UM ataupun mungkin nak maru masuk UM, okay, PM ni adalah satu nama yang famous kat dalam UM, which is dipanggil sebagai Pemuda Cara Mahasiswa. Pemuda Cara Mahasiswa ni, dia akan jadi face akan sambut kita punya adik-adik freshie, which is sekali UM akan ada buat orientation week, which is MHS, Minggu Harian Siswa, dan kita ada PM. PM ni terbagi pada dua kalau korang nak tahu. PM Central dan juga PM College. Setiap college akan ada PM dia, dan PM Central ni akan menjadi induk yang akan menjaga semua PM College. Akan jadi macam penghubung antara HCP dan juga college. Okay. PM Central. So Jikden, pengalaman Jikden 3 tahun tadi tu sebagai PM College. 3 college. 3 tu college. So Jikden boleh bagi POV ke arah college lah. Okay, so Jikden akan terangkan dulu PM ni apa sebenarnya, betul tak? Okay. So first of all, macam mana nak jadi PM? Macam mana nak jadi PM tu? Okay. So PM ni sebenarnya dia akan buka untuk second year. Second year baru boleh jadi PM. Bakal second year. Bakal second year. Dia first year nak on the way ke second year tu baru dia akan jadi PM lah. So dia ada macam-macam, every college lain cara untuk jadi PM. Tapi lain-lain. Ada college ada interview. Ada college buat ujian kesihatan macam big test. Ada buat big test. Ada yang buat trivia, ada yang buat macam quizzes, psychometric, ujian psychometric ada. Every college lain-lain. Sebab jadi PM je macam tu. Macam tu. So waktu jenis cerita dulu, okay, ni antara tips. Kalau korang nak jadi PM, ni ada tips korang kena betul-betul. Untuk ini paling shortcut lah. Sebelum jenis shortcut tu, nantikan sebab jenis dulu tak shortcut punya. Okay, tak shortcut punya, korang perlu menjadi seorang yang aktif dalam college. At least, dia cakap 3 projek. 3 projek lah. 3 projek. Kalau nak senang, dia cakap pastikan masuk tengok college, boleh tanya senior juga. Kat college tu, apa niche projek dia? Contohnya, kalau college 12 terkenal dengan Friendster. Ada college yang terkenal dengan dinner dia. Ada college terkenal dengan ada dia punya
international punya program. So kena So tengok. depend on college lah. Yes, depend on college. Okay. Target at least one biggest lah. Yang niche college. Niche college. Kedua, you boleh pilih either one lah. Macam fashion ni ataupun kavita, kesenian. Ni pun antara sebab yang boleh buatkan you senang nak masuk PM. And another one, you are athlete lah. And orang semua tahu you are athletic. Macam memang sangat aktif dan bersukan. Tapi still, you masuk projek lain. Bukan just athlete, tapi you ada masuk lain. You athlete dan juga ada projek-projek lain yang you masuk. Okay, so at least 3. Okay, lepas dari ni, ujung tahun macam week 13, 12 semua tu. Dia akan buka permohonan PM. Okay. Buka dah. Dia akan buka. Okay, so masa buka tu, dia ikut college lah. Ada yang akan buat interview, akan ada buat yang big test tadi, ada buat quiz, bertulis macam-macam. Macam kalau Umar tahu, KKN dia ada buat ujian bertulis. Oh ya. Nak jadi PM. Ujian yang macam mana bertulis tu? Macam quiz. Dia macam ada quiz, macam mungkin dia akan tanya. Macam tahun lepas pun ada juga 13 buat. Which is, dia akan tanya macam bocor kan. Siapa mata fellow, nama-nama college ataupun nama-nama tempat ke, projek ke. Pengetahuan am lah. Pengetahuan tentang college tu sendiri. Okay. Betul lah. So, lepas daripada kita dah habis ujian semua tu, dah akan interview. Interview ni yang, ini tips juga. Kalau pergi interview, tolong pakai formal. Janganlah, sebab itu adalah first impression. Walaupun dia adalah, interview projek college je. Tapi dia lain daripada interview sebelum ni. Which is, kalau PM, dia nak tengok someone yang sangat karismatik. And kalau boleh, memang pakai ni lah, yang formal punya attire lah. So itu akan bagi first impression yang sangat bagus. Betul. First impression tu sangat penting lah. Terutamanya dekat orang yang tak pernah pun jumpa. So kena masuk pakai cantik-cantik, cakap dengan karismatik macam tu. So itu ada tips lagi. Okay. So, habis interview tu, barulah dia akan beritahu list nama. Selalunya, week exam. Week exam tu akan beritahu nama. And perkampungan selalunya, okay, kalau kita habis, selalunya bulan 7. Kita akan habis kita punya degree, SEM 2. Untuk sesi tu. Bulan 8, kita akan cuti sebulan. Kita akan masuk pada akhir bulan 8. Selalunya around 25, 26, sebelum kita merdeka. PM memang akan masuk sebelum merdeka. Sebab kita akan sambut merdeka kat dalam UM. Memang setiap kali macam tu? 3 tahun jadi PM, 3 tahun jadi sambut merdeka kat dalam UM. Masa perkampungan tu? Orang lain semua kat luar kan. 3 tahun jadi terlepas kereta api Sarung. Dulu dia jadi lagi. Sampai sekarang tak pernah lagi. Sebab 3 kali pergi dalam PM. Betul. So, kalau sesiapa tertanya, bila kan masuk PM tu, dia selalunya pada akhir bulan 8. Sehinggalah akhir bulan 9. Awal bulan 10 lah. Ini adalah tarikh dalam masa sebulan. Inilah perkampungan PM. Yang orang selalu cakap, ada perkampungan. Okay. So, inilah perkampungan PM. So, tadi tu kita tahu dah macam apa PM semua tu kan. Macam mana tips paling cepat untuk menjadi PM. Okay. Selain daripada korang 3 tadi masih lagi apply, which is kena masuk 3 projek. Kena masuk. Ini adalah hanya di sini je jadi disclose. Okay. Untuk paling cepat jadi PM adalah rapat dengan JTK. Okay. Rapat dengan JTK tu bukan sampai menjilat-jilat, kena sampai pergi ajak pergi lepak kan. Memanglah first year kan. Tiba-tiba pergi lepak dengan JTK macam pelik lah. Obvious lah. Obvious sangat lah nak menjilat tu. Jangan macam tu. At least contohnya, member tu contohnya macam tegur-tegur, pernah nampak. At least muka tu orang kenal. Maksudnya PPM ataupun JTK tu macam lalu. Budak ni siapa ni? Dia tak boleh kalau masuk 3 ni, tapi dia tak pernah bercakap, dia duduk kerja dia. Dia tak ni. So macam nanti waktu pemilihan tu macam siapa ni pula? Budak ni siapa So kalau contohnya waktu yang interview tu, muka at least budak-budak JTK ni, pengurusan pernah nampak, dia macam budak ni saya pernah nampak dia kat Sumum. Budak ni saya pernah nampak kat Kavita. Saya pernah nampak ni. So macam orang akan recognize. So dia lain tau. Sebenarnya dia cakap kabel. Dia kabel if you are not qualified enough and you use that macam jam belakang lah untuk dapatkan your tempat spot kan. Tapi you are not qualified. Faham tak? Contohnya you memang contohlah bagi perumpamaan SPM gagal, kosong semua. Tapi disebabkan dia kena someone, dia masuk dalam tempat tu. That is kabel. And that is the worst
macam worst lah bagi Jidan. Betul lah. Sebab qualified pun tak. Yes, and qualified pun tak. Tapi kalau memang you memang jenis yang masuk semua benda kan, dapat result adalah power sangat. Katalah 7A. Bukan 9A kan, 7A. Biasa je. Tapi you ada kenalan. So kenalan tu siapa? 7A, I boleh masuk you lah actually. Sebab apa? You ada connection. Not a cable, connection. Okay. Betul. Network kan. So kalau nak jadi PM, pastikan korang ada network yang okay. Not the macam betul-betul tebal network tu, macam betul-betul ramai kan. At least korang kenal. Macam kenal je. Ya, kat college tu at least macam budak ni aktif, budak ni bagus. Satu lagi tips, jangan pernah buat masalah kat sepanjang first year ni. Nama you kena clean sikit macam tu. Nama dia contohnya tiba-tiba dapat tahu yang dia ni isap rokok. Dia ni kaki malam semua tu. Orang akan sampai kan. Kalau first year ni selalunya kena clean sikit lah macam tu. Selalunya, tapi itu adalah general lah. Tapi selalunya ada juga kita akan tengok talent. Sebab ni college lah, dia tak nak cakap benda tu sangat rigid. Macam, kalau you macam ni tak ni. Banyak je kes-kes lain macam, kenapa budak ni jadi PM padahal macam ni kan. Sebab talent. Sebab ada college, dia pandang talent banding disiplin lah semua tu. orang panggil tu, daripada mungkin personal life. Yes. Benda tu asing. Sebab being a PM, you kena professional. You akan jumpa ramai orang. Okay, mungkin Jidan pun masa ni ialah first time kita masuk PM ni, kita akan jumpa lebih kurang 50 kurang lah 35 hingga 50 orang. Dan kita akan duduk berkampung selama sebulan dengan orang-orang tu. Bayangkan, PM ini mungkin sedikit kekurangan, bukan kekurangan lah, macam orang akan mungkin macam alamak kan, which is tak boleh keluar selama sebulan. Duduk jadi PM tu macam duduk asrama selama sebulan. Saya pun dengar juga tu. Duduk je tu. Itulah yang Jidan tak boleh bagi keluar. kita pisau sarung kita pisau sarung kan. Sebab tak boleh keluar pun. Betul. So itulah Jidan pun tapi dia best jadi PM ni. Sebab dalam masa sebulan tu you akan spend together dengan kawan-kawan. Rasa macam mungkin sebab Jidan budak asrama. So bila duduk balik macam tu, Jidan teringat zaman asrama dulu. Okay. Siapa yang rasa rindu asrama tu boleh jadi PM. Okay. Tipsnya okay. Tip yang menarik. Siapa yang rindu asrama boleh jadi PM. Betul. Okay. So tapi dari segi gerak kerja tu lah, takkan ada just like semua bonding ke apa. Betul. Faham. Kenalah ada juga actually gerak kerja di PMHS tu kan. Bila dia start macam tu? Okay, so Jidan cakap kita ada sebulan kan, which is dalam around 4 minggu ni kan. 2 minggu pertama mostly adalah bonding. 2 minggu pertama. Dia sebenarnya bonding adalah banyak, katalah sehari tu kita cakap 70% adalah more pada bonding, 30% lagi baru gerak kerja. Tapi mostly college tak adalah gerak banyak sangat waktu awal 2 minggu ni sebab kita tak tahu lagi. Kita akan tahu, kita akan dapat target tau, macam freshie akan masuk berapa. Contohnya 13 kita akan target bukan 1000 masuk. Tapi kita tak tahu actual freshie yang akan masuk. Itu just ialah a number. Kita akan tahu betul-betul a day before. A day before baru kita akan dapat list nama, fakulti mana. Oh iya ke? Lambat. So kita kena baik-baikan semua. And the exact value ataupun macam dia punya number yang betul-betul adalah hari masuk tu. Hari masuk tu baru tahu sebenarnya berapa freshie kita. Ada mungkin college tu dia target 600, masuk 800. Waktu PM tu lah, selalunya PM ni dia akan sediakan program. Jadi dulu program, kita akan sediakan berapa banyak kita panggil kemungkinan, probability. Kalau freshie ni 500 macam mana pergerakan. Kalau dia lebih daripada, kalau Jidan dulu buat 3 untuk college 13. Bawah 1000, 1000, lebih 1000. Okay. So, sebab apa? Benda ni perlukan tempat, space. Nak buat aktiviti, nak buat apa-apa semua benda perlukan space dan juga measurement tau. So kena tahu orang yang ramai. So, selalunya benda ni kita akan buat 2 minggu lepas bonding, 2 minggu yang terakhir ni kita akan gunakan untuk value semua. Kita akan bincang balik. So, pastilah kita akan bincang program apa yang sesuai. And macam logistik pun kena sediakan barang. Okay, selalunya Jidan beritahu ada 6 biro.
6 biro utama dalam setiap college lebih kurang lah. Hmm. Okay. First adalah biro protokol dan aktiviti lah. Biro ni akan in charge untuk program-program freshie nanti. Tapi 2 minggu pertama, dia akan uruskan aktiviti program PM. Oh. Maksudnya kalau PM nak bonding tu, biro aktiviti ni akan uruskan. Diorang yang uruskan nak buat apa. Nak buat apa, besok PM kena buat macam mana, PM apa, biro aktiviti. Katalah korang ni jenis yang kreatif, jenis yang suka macam ada banyak idea kan. Go for biro aktiviti. Sebab dia sangat best. Tapi, it gonna be sangat formal untuk setengah waktu bila freshie dah masuk. Okay, formal lah. Sebab kita nak kena handle untuk malam bersama perusahaan, malam penutup, semua tu. Okay. So, biro aktiviti dengan program, kita ada juga media. Media macam biasalah. Tapi dia beza sikit dengan media project, which is media ni akan buat photoshoot sama, tapi dia akan buat promotion macam apa yang ada kat college tu, apa nak engage freshie-freshie semua tengok IG. Oh, kat IG TikTok semua buat live IG buat kan. live IG, Q&A semua. Ada 2 yang job scope yang tak ada pada projek-projek lain, which is satu adalah MV. Kita akan buat movie, music video. Satu lagi kita akan buat video pengenalan PM. Okay. Tu tugas media lah. Tugas media lah yang tak ada kat benda-benda lain. Okay. Media, lepas tu kebajikan. Kebajikan ni macam biasa, dia semua job scope yang Jidan sebut ni, dia akan jaga PM dan juga freshie. Dia akan 2 separate job. Waktu perkampungan, dia akan jaga PM. Kebajikan ni akan jaga PM, akan in charge makanan PM. Tapi bila waktu MSS, dia buat untuk freshie pula. So ni macam latihan untuk dia terima lagi ramai. Make sense. So dia akan, contohnya kebajikan ni, dia akan jaga, kita main sukan-sukan, petang dia ada petang, dia orang jatuh. So dia akan tolong macam balutkan first aid semua. Ini adalah satu macam nak latih diorang untuk jadi waktu PM nanti kalau freshie ada lawan KAP, which is Carnival Activity Pelajar. Diorang ada lawan-lawan, suka-suka lawan antara college. Kalau ada apa-apa kecederaan, PM kebajikan lah. Kebajikan. Okay. So kita ada kebajikan, media, ni program. Kita ada 2 lagi, 3 lagi. Logistik, which is logistik akan sediakan barang ketika PM, untuk perkampungan PM. So kalau sama jugalah waktu kat tapi ada orang cakap lah ini agak hot take lah kan. Okay. Logistik antara biro paling senang dalam PM. And Jidan rasa hot take tu? Hot take tu sebenarnya boleh lah sikit. Sebab dia sebenarnya waktu perkampungan dia tak ada banyak kerja sangat. Dia akan teruk waktu MSS nanti. Dia kena uruskan bas, dia nak kena bawa freshie, tiba-tiba ada barang tinggal nak kena bawa pergi ke lawatan ke fakulti. So logistik yang akan sangat kepala masa tu. Nak uruskan pengangkutan, nak uruskan barang, nak kena hantar barang. So dia, tapi sepanjang perkampungan tu kita boleh cakap logistik ni chill sikit lah. Okay, lepas tu biro yang paling orang controversial sikit, macam paling orang macam sebut sukan seni. Sukan seni. Walaupun nama dia sukan seni, dia mostly kesenian lah. So apa PM ni macam kita tahu, dia akan banyak menari. Umar suka menari tak? Saya memang fan menari je. Masa MSS tu memang saya menari. Mereka menari. So Jidan sendiri tak boleh nari. Walaupun 3 kali masuk PM, tak boleh nari. Sikit. Lain lagi kalau kaki, bagi footing kan. Memang lari. Okay. So kalau Jidan pernah jadi. Sepanjang 3 ni, Jidan dulu biro aktiviti, biro sukan seni. Masa yang kedua. Sukan seni. Yang ketiga, Jidan adalah MT. Timbalan kita kan. Timbalan KPM 13. So waktu sukan seni tu, struggle lah sikit nak menari tu. Tapi Jidan memang pengkhususan Jidan adalah cheers. Kita masuk topik baru. Cheers pula. College ni, PM ni, kelebihan dia, kelainan dia berbanding yang tadi kita sebut PM Central kan. PM Central adalah induk yang akan sangat formal lah. Dia akan jaga kat DTC, dia akan jaga during pengangkutan semua tu. So kalau you guys jenis yang memang very formal and suka benda kat protokol, go for PM Central. Kalau you jenis yang suka uha-uha, suka menari, suka ever bonding, go for PM College. Okay.
So bila PM college ni, every college ada speciality masing-masing. Which is, dia akan ada dua benda ni. Dia akan ada cheers dan juga ada lagu tema. Lagu tema MHS. Lagu tema MHS. Every MHS akan ada lagu tema. Oh, menarik. Yes. Tak silap Jidan, lagu tema ni kita start around 2012. Oh, so macam tak adalah. Dia tak adalah lama sangat. Walaupun PM ni, kalau dia boleh trace back around, yang Jidan pernah dengar lah, 1980 lebih. Lama tu. Lama. PM ni memang Fesi ni memang dah lama dah. Cuma dia culture untuk lagu tema dan juga tarian tu baru. Oh, tarian tu baru juga. Cheers lama. Oh. Cheers you boleh lama. Kalau tanya pegawai HCP, diorang masih lagi ada tahu apa macam Cheers College. Masa zaman diorang. Zaman diorang. Okay. Dulu Umar pasal mana? College mana? 5. Dulu college 5 adalah college degree. Betul. Degree. Sebelum Pasung. Sebelum Pasung. So, and college 5 juga terkenal dengan nama dia College Palapis. Sebab dulu Palapis memang duduk kat college 5. Oh. So, dia ada cheers yang memang signifikan untuk mungkin Umar pun tak pernah Palapis tak pernah dengar. Sebab Pasung, sebab dia dah terputus culture tu kan. Betul. So, antara dia macam College Palapis, bam, 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 bam. Okay. College Palapis, boom, 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 boom. Daya Sari, bang, 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 bang. Daya Sari, boom. Macam tu. Dia macam ada cheers dia. Tu memang dengar macam cheers yang orang Palapis akan buat lah. Yes. Dia punya identiti dia. Yes. So, cheers ni setiap college lain. Lain college lain. Contohnya, and setiap college dia akan ada dia punya haiwan macam apa? Mascot. Haiwan dia. Dan juga dia punya significant signage. Benda ni, dia tak akan macam ni. Benda ni sangatlah dekat dengan PM. Sebab PM yang akan ajar freshie. And macam college 13 apa signage dia? Sekejap. Signage tu? Signage tu macam tangan ke, gaya tangan ke. Oh, ini? Yes. Ini? Ini. 1, 3. 1, 3. Situ. Okay, ni macam baru sikit. Tapi so, waktu tu college 13 baru. Betul, So, masa tu kita tengah cari apa signage tu. So, signage ni, Jidan yang buat. Oh, Jidan ni rupanya. Jidan buat ni. Okay. So, macam dulu, Jidan punya presiden, dia yang buat ini college kita. Masa tu. So, waktu PM ni, ialah tempat untuk you menentukan masa depan college tu. Bagi Jidan lah. So, kalau you nak ada something yang memorable untuk college, and you boleh masuk PM. Sebab apa PM ni lah you akan tinggalkan apa-apa you punya legacy. Sesiapa yang nak mencorakkan legacy college tu, PM ni lah tempat dia. Sebab PM ni yang akan tentukan apa next tradition ataupun apa yang next tarian, cheer semua benda tu. So, jadi macam contoh lagi, college 3. College 3, pernah dengar tak sekarang nama dia apa? Mungkin Umar pernah dengar, which is sekarang dia panggil Legacia Triumph. Oh, tak pernah dengar. Itu adalah slogan yang digunakan, Legacia Triumph. Tapi zaman Jidan dulu lain. Dulu panggil dia Alpha Triad. Oh, lain pula. Sebelum tu lagi, Third Empire. So, banyak bertukar. Lain zaman, lain dia punya pembawakan dan culture dia tu. So, sama juga, college 3 ni terkenal dengan burung kenyalang. Lepas tu sekarang dia jadi serigala. Yang betul-betul berubah tu. Lain, sebab tu kalau bila PM ni, masa tu kita akan jumpa culture orang, college lain. Nanti Umar akan nampak tau, ini nanti waktu kita akan PM, dia akan berkumpul ramai-ramai tau, waktu perkampungan tu. Sebab tu the best tu, kita akan jumpa college lain. Masa tu macam mula kita akan rasa macam cringe tau, kita belajar lagu college, lagu cheers ni kan. Sebenarnya lah. Dah sangat cringe. Jidan 3 tahun, Jidan pun rasa cringe sebenarnya benda ni kan. Contohnya macam nak buat go title, go 13 kan. So sangat cringe. Tapi bila you dah macam ni, bila you jumpa dengan PM college lain, which is katakanlah satu college 50. Kita buat 40 lah. 40 darab 10 college, 400. Dalam KPS tu akan hold 400 PM dalam tu, kat Audi. Okay. So, dia akan buat cheers masing-masing, college masing-masing. Kita panggil sebagai in terms ni, dalam PM kita panggil sebagai head count. Head count. So, dia akan sini tau. Dia akan Umar, dia akan cheers ni, dia akan start macam waktu pertemuan tu. Head count ni akan, MC akan cakap, okay, sementara menunggu VIP sampai, apa kata kita buat head count? Head. So macam mana head count? So, head count tu, okay, dia akan sini. So, kita start daripada college. Tuanku Abdul Rahman.
Dia panggil tu kan. So, PM Asta akan bangun. Dia bangun, dia akan start buat chase dia. Tung, tung, tung. So, dia buat chase dia. Aura. Dia akan aura. Dia macam, Wow. dia sambali, sambalowa, samina-mina astalowa. So, dia akan terus sambung-sambung. Okay, dia panggil pula. Oi, tak payah kalah. Zaman dulu, dia tak ada headcount macam tu. Dia akan lawan. Maksudnya, KK2 tak mati. KK bangun. Sekolian, hot to go, HOTTOGO, AUM. Dia akan lawan. KK3 bangun. Lawan lagi pula. Super third akan lawan. Cheers ni, dia kalau cerita pasal cheers banyak lagi. Boleh buat habis satu podcast pasal cheers. Pasal cheers je habis lah. Jidan memang jiwa cheers. Maaf cakap, memang pengurusan tu memang cheers. So, Jidan mostly cakap PM lah, Jidan hafal cheers lain. Kita boleh tengok every college punya cheers. Dan juga kat situ kita boleh tengok culture dia. And macam kita tengok, ada haiwan. College satu adalah helang. Dua, koga. Cougar. Ketiga adalah serigala. Keempat adalah bestari lion. Harimau. Singa, sorry. 5 adalah Kerengga. Yes. 6, ni mungkin siapa jarang nak tengok maskot 6 sebab Jarang dah. maskot 6 Avicina dah memang dah duduk kat store je. Dulu adalah rusa. Rusa. Kalau korang boleh tengok kat KK6 punya IG Reels, bawah sekali ada. Dia akan jual pink. Tapi lama dah. Lama lah. Itulah apa. 7 adalah kancil. Kancil. 8 rhinos. Rhino. Okey, 9 adalah hornet. Hornet, yes. Okey, dia adalah terbang lah. 10 adalah Tasmanian. Sebenarnya Tas. Nama Zaidian. 11 apa? Tak tahu 11 apa ni. 11 unik sikit. Which is harimau kan? yes. Harimau. UM sendiri punya haiwan. Sebab apa? Dia lah budak asasi. Asasi ni macam anak start dia. pada UM tu sendiri. So nama juga sebab dulu Jidan adalah FP KK11. So lain daripada 3 kali PM, Jidan FP juga. So 4 kali Jidan jaga MSS ni. So dulu kita panggil Kumin. Nama harimau tu. Okay, Jidan FP11. Okay, Jidan dulu PM12 dulu lah. Sebelum Jidan masuk 13, sebelum 13 buka, dulu Jidan adalah PM12. Tu yang first time lah? First time. Situ. Okay, so kat sini haiwan dia unik sikit. 12 suka memang, suka lain daripada lain sikit. Pygmy orang cakap. Royal kan? Royal. Yang macam raja-raja Alah, pernah dengar tu lupa lah. Apa ni? Dragon. Dragon. Tu memang wow. Lain betul. Lain dia pygmy. Lain semua dah memang living thing, memang haiwan yang hidup. Sampai dia magical. Magical creature. So dragon. Nama dia Gemoy dulu. Okay, fun fact juga, Jidan yang buat mascot dia. Yang mascot baru. Yang design tu. Design dia. Jidan yang buat. Banyak betul Jidan punya legacy yang tu. Sebab tu cakap, kalau nak masuk PM, you boleh buat legacy. Okay. So waktu tu Jidan JTK 12 and kita nak tukar Gemoy ni pada baru. Pada mascot baru. So masa tu dia tanya siapa nak try. So Jidan pun suka lukis. So dia sketch. Tiba-tiba tu yang. Masa tu dia cakap okay terima. So kalau nak tengok yang Gemoy yang baru tu yang warna biru pekat tu, itu adalah Jidan punya lah. Jidan buat. Okay. Cantik. So 13. Umar, apakah mascot 13? Beruang. Yes. So beruang tu ataupun kita panggil Titan Bear. So tu pun Jidan juga buat. Banyak betul lah Jidan buat semua. So Jidan memang jiwa PM. So Jidan waktu tu okay, 13 tak ada mascot lagi. Okay, why not? Sebab Jidan pernah buat kat KK12 punya mascot. Why not Jidan buat untuk ni punya kali 13 punya. So actually mascot tu tak sampai setahun lagi. So MSS yang akan datang ni akan jadi genap setahun. Sebab Jidan baru buat je, baru MSS baru ni. Dia baru buat kostum tu? Baru buat. So tak cukup setahun lagi. Okay. So baru lagi yang Titan Bear tu. So bagi tu je dia cakap, PM ni you will have banyak opportunity nak buat. You nak macam tu ke, nak macam ni ke. Sebelum ni main kat 13 tak ada apa-apa. You boleh come out dengan sign, boleh come out dengan mascot. Itu ada kelebihan PM yang ada banyak PM lagi. Okay, kelebihan lain adalah menjadi PM ni, you akan dapat benefit yang sama, semua orang nak, which is dapat college. Semua orang nak college. Sebab kita tahu UM ni sangat susah untuk dapat college. PM ni adalah cara yang paling mudah.
boleh terus dapat kan. Yes. So ini Jidan selalu cakap, you untuk fresh kat luar sana, you akan jadi apa yang you nak. You akan dapat apa yang you nak. Kalau you nak fakulti, you akan dapat fakulti. Kalau you nak rapatkan HCP, kena isi dengan HCP, you akan masuk dalam program HCP. Kalau you jenis yang memang nak kenal dengan YB semua, masuk anak negeri. Tapi kalau you nak college, masuk projek college. So jangan tanya kenapa, saya aktif kat luar, saya masuk ni, saya masuk fakulti. Kenapa saya tak dapat college? So apa, you go for that, you will get benda tu. Faham tak? So kalau you akan bersaing dengan orang-orang yang nak college, yang akan aktif college. So budak-budak yang nak college ni dan aktif college yang akan dapat college. Itu adalah agak kontroversial punya statement lah, tapi itulah hakikat. Itulah hakikatnya, itulah itu orang cakap kan. So bila itulah peluang-peluang also benefit menjadi PM, jadi dapat college. Other than that, you bila ini adalah tips yang tak tahulah siapa cerita kat Jidan, tapi Jidan sampai sekarang pegang. Cara untuk mendapat college macam Jidan 4 tahun berturut-turut. Okay. 4 tahun betul-betul kan. Okay, so cerita di sini. Ini tips dia sangat senang je. Bila you jadi freshie, you akan dapat college. First year akan confirm dapat college. Second year, ini adalah zaman struggle. You macam memang akan kena cek luar apa. Confirm. Jidan cakap 60% kawan Jidan yang second year dulu luar. Susah nak dapat college. Melainkan you adalah PM. So once you dapat PM, second year akan confirm dapat. Okay. Bila dapat second year, PM ni dia ada nama tau. And college masih lagi nak dia. PM ni akan jadi somebody dalam college. Which is dia akan jadi pengarah projek, dia akan jadi JTK. Benda ni akan secure dia punya third year. Bila jadi pengarah projek, tu JTK confirm akan dapat college. Which is nak jadi pengarah, PM adalah paling senang untuk dapat jadi pengarah. So, credibility third year. So third year ni selalunya mostly semua course 3 tahun. Ataupun 7 sem pun, sem last tu adalah intern. Which is tak dulu college lah. So 3 tahun lah. So katakanlah you adalah macam Jidan, 8 sem yang memang ada lagi 1 tahun kat college. You boleh try jadi PM senior. So bila jadi PM senior, you akan secure lagi college masa intern. So walaupun kadang-kadang tak perlu pun. Setengah orang bila dia aktif 3 tahun ni, pengurusan dah kenal, tahun keempat tu dia bagi je college. Bagi sebab dah kenal sangat kan. Dah berbakti pada college lama dah. 3 tahun berbakti pada college. So ini adalah tips yang ramai budak-budak UM yang nak tahu dapat college tu. So orang ni kunci dia adalah jadi PM waktu first year masuk second year. You akan buka banyak opportunity untuk ke hadapan. Itulah pintu dia macam starting point dia lah. Okay. Besar ada orang juga cakap Jidan perasan sepanjang 4 tahun dulu kat UM ni, 5 tahun sebab asal kan. Once you sebut UPM, projek-projek kat luar sana semua akan fund untuk ambil you. Sebab kita tahu nak jadi PM ni susah. Pemilihan katalah daripada 200 orang, dia akan jadi 100 orang. 1 orang ni interview akan jadi 50 orang. 50 orang ni selalu the best among the best. Sebab dia akan dapat, sebab nak jadi PM ni ramai ni. Susah. Bila dapat 50 ni bila orang pergi ke luar sana, contoh you nak masuk FESCOM, you nak masuk SECREM, you nak masuk apa-apa projek kat dalam UM, once you cakap, dia ni PMK ni. Saya senang. Orang akan jadi sangat senang sebab kita tahu dia boleh buat kerja. You adalah something yang macam kita panggil resume yang tak kelihatan. Resume yang situlah. So bagi Jidan bagi dia ialah satu checklist ataupun macam benda yang kau kena bingo list. Korang kena, kalau budak UM kena jadi PM. At least kalau you tak dapat jadi first year atau second year, third year, is tak terlambat. Sebab Jidan ramai je kawan yang even third year nak ke fourth year baru jadi PM pun ada juga. Sekali je lah. As long as you pernah jadi PM, you tahu macam mana. Sebab kita ni bagi budak mahasiswa ni, kita akan jadi merasa MHS hanya sekali je. Which is waktu kita freshie. Lepas tu kita tak akan rasa dah MHS. So, tapi kita tak pernah tanya tau, macam mana nak uruskan MHS tu. So, at least you kena rasa sekali, macam mana nak uruskan MHS itself lah. Jidan pergi mana-mana, ini adalah ayat famous lah. Kalau Jidan tahulah. Jidan akan sebut 5 event terbesar dalam UM. Ini ayat kelamat Jidan. Kalau Jidan semua dah tahu dah. 5 event terbesar dalam UM. Which is, pertama kita akan start dengan MHS. Okay, 5 event ni akan menggerakkan satu UM. Daripada college, dari college 1 sampai ke college 11, semua akan bergerak. Semua akan keluar. Okay, which is pertama adalah MHS.
Lepas MSS ada apa? Sukmum. Sukmum. Sukmum akan semua kolej akan hantar dia punya wakil sukan. Lepas Sukmum kita akan ada Feskum? Feskum. Dua ni selalu dekat-dekat. Dekat-dekat. Feskum ni dia akan hantar Laskar Wira lah, macam ada perarakan. Dia akan banyak projek-projek yang bawa Feskum tu yang melibatkan semua kolej. Ada open stage, semua kolej akan hantar untuk Feskum. Feskum ni besar sebab dia bawa UM. Okay, Feskum, Sekrum, lepas tu kita akan dua lagi. Fesini dengan Capital. Fesini dan juga Capital. So, 5 ni adalah 5 event terbesar UM yang akan menggerakkan semua kolej dan juga, bukan kolej dia, ULK juga. So, bila dah ada status sebagai PM tu? So, selalunya bila PM ni dah jadi PM ni, dia akan selalunya akan join semua ni. So, kalau kat luar-luar sana pun, Sekrum apa semua tu, senang nak ambil budak-budak PM ni. Sebab dia dah yakin dengan capabilities seorang tu lah. Betul lah. Macam tu. So memang tu antara benefit jadi PM lah. Bila nak cari kerja ataupun cari projek, senang dapat bila dah ada status PM tu. Credibility tu dah ada. So siapa bagi dia adalah macam just a fire starter untuk lagi bigger. So kalau selalunya tengok orang-orang yang power dari UM lah, kata kita ambil seperti Yap and a figure kan. Selalunya a figure ni semua mostly datang daripada PM. Akil Syamil ke, kita drop name lah, Akil Syamil ke, siapa ke mostly. Contohnya kita punya presiden KMUM tahun ni, Aiman Izzat pun ialah PM juga, PM ke-12. So mostly orang-orang yang UM ni mesti at least start dengan PM. Dengan PM ni dia boleh kerja dia besar. Tapi ada juga side, mungkin ini adalah yang kecil-kecil lagi untuk benefit PM, which is you akan dapat baju. Baju, maflar, barang college you akan dapat. Even barang freshie yang akan masuk pun you akan dapat juga barang-barang freshie. Okay, lepas tu you akan dapat makanan. Sehari you akan dapat 3 kali makan. Memang free lah. Free. Tak masalah. Sepanjang perkampungan tu free. So itu antara yang mungkin orang tanya perkampungan apa benefit kan. So JDN sebenarnya tak pernah keluarkan duit untuk sepanjang PM. Okay. Tapi sebenarnya JDN sebenarnya keluarkan lagi banyak duit sebenarnya. Orang fikir macam tu kan. Itu yang JDN fikir. Kita akan keluarkan duit. Tapi kita akan keluarkan banyak lagi duit. Masa tu lah kita akan order makan dengan kawan-kawan. Mesti. Semua. Mesti. Sebenarnya itulah PM. Kalau jaga makan tu boleh kurus lah. Tapi JDN tak lah. Okay. So sangat bagi JDN sangat memorable lah untuk jadi PM tu sendiri. Okay. So kan jadi PM ni memang ada banyak benda yang memorable. Apa yang JDN boleh pinpoint satu momen yang paling manis lah. Sepanjang 3 tahun ni banyak tu. Banyak apa yang paling memorable tu tahun bila, apa yang jadi? Okay. Paling memorable bagi JDN adalah once you JDN pun tak bagi spesifik sangat lah. Sebab JDN pun banyak benda running through my head kan. So sekarang ni macam banyak memori sebab 3 tahun ni dan juga kurang 3 bulan dan bersama dengan 50 orang yang berbeza. Banyak tu. Dekat 150 kawan PM JDN yang JDN berlayar sekali. So banyak yang JDN ni. Cuma memorable JDN adalah setiap kali JDN sedih, JDN happy, ada someone bersama JDN. Contohnya waktu JDN sedih, JDN ada kawan untuk JDN sembang. Sebab apa? Kawan-kawan JDN yang betul-betul kawan JDN semua, dia tak dapat college, dia kat luar. Susah tu JDN jumpa. Susah nak masuk kan. So jadi bila kat sini lah kita jumpa kawan baru kat situ. Paling happy adalah bila kawan-kawan ni akan sambut birthday. PM akan sambut. So JDN punya birthday around time perkampungan tu jugalah. Tak pun. Tak pun. Tapi bila PM ni kita kerja rapat, dia akan ingat tau kita punya birthday macam tu. Okay. So dia akan jadi macam satu so kadang-kadang dia buat kejutan. So tu sangat memorable lah bagi JDN. Manis lah. Manis. So banyak lagi. Bagi JDN tak nak kalau panjang lagi podcast ni. Cukup panjang lah. Cukup panjang dah. So sekarang dah agak-agak berapa lama dah? Ke kita boleh lagi? 40 minit. Kita kena wrap up dah sebelum ni. Okay, kita wrap up. Okay. So, apa yang JDN cakap adalah menjadi PM ni, dia akan ada banyak pros and cons. Semua benda akan ada pros and cons dalam hidup ni. Tapi JDN nampak sebenarnya jadi PM sangat banyak pros untuk kita ke hadapan lagi. Untuk you develop yourself, PM adalah salah satu starting point yang sangat bagus untuk lagi pelajar freshie lah. So siapa nak jadi tu, JDN sangat galakkan jadi PM. Okay.
So kalau sesiapa yang dah jadi PM pula. Okay. So jadi nasihat, kalau sepanjang sebulan tu dia adalah satu latihan untuk menjaga your emotional. Sebab you akan berhadapan dengan orang, macam jenis orang. Banyak jenis orang. Yes. So bagi Jidan, PM antara salah satu benda untuk mematangkan diri dan juga menjadikan grow yourself. So it's a bigger picture lah daripada orang yang tengok just PM ni hanyalah menari semua tu. Lepas tu memalukan diri apa semua kan. Lepas tu ambil hanya jumpa freshie macam tu kan. Tapi dia so much more. Okay. Itu bagi Jidan lah. Perspektif baru untuk saya juga sebenarnya. Okay, faham. So untuk jawab title episod ni kan tadi cakap worth it tak jadi PM kan. So apa the big answer kepada tu? Okay, mungkin bunyi agak bias sebab Jidan 3 kali jadi PM kan. Obviously worth it. Worth it yang sangat-sangat worth it lah. Sebab you bukan dapat college, you akan dapat your friends, you akan dapat pengalaman and you akan dapat banyak lagi rezeki-rezeki yang akan buka berbanding kalau you tak jadi PM lah for me lah. Okay. So jangan lupa untuk menjadi PM boleh isi borang serang. Sekurang-kurangnya sekali lah. At least try je dulu. Try je. Okay, lepas tu you boleh bagi you punya opinion sendiri. Sebab Jidan pun cakap ini berdasarkan PM Jidan kan. Okay, orang lain kan. So macam lah. Tapi try je lah. Try je. Mana tahu kan. So kepada penonton-penonton freshie yang akan datang ataupun freshie kita sekarang ni ataupun mana-mana student ke apa, kalau ada peluang nak jadi PM tu, sekurang-kurangnya try lah sekali. Banyak peluang, banyak benefit yang boleh dapat. Of course ada pros and cons, tapi semua benda ada pros and cons. Betul? Kan? So try je lah selagi boleh tu kan. Jadi saya rasa itu sahajalah untuk episod Sembang Titan kita pada hari ini. Tolong support channel Halaman Titan kita. And thank you Jidan jadi guest kita pada hari ini. Sangat sorry lah ambil masa ke apa kan. Sekarang ni pun dah nak final ke. So itu sahaja daripada kita Sembang Titan, Halaman Titan pada episod ini. Jumpa anda pada episod yang akan datang. Saya Umar Hafizi Dan saya Jidan. Assalamualaikum dan salam. Ini college kita.